Okey, inilah dia keadaan side test. Side test untuk elimination round. Compound dan Bebo Woman. Mana persero aku? Mana persero? Through. Pass through. Alamak. Ni masalah. Alamak. Tak apa. Kita cabut arrow dulu. Macam Azan? Okey, tak nampak target. Okey. Pak. Okey. Ya, baik. Jan. Segera akan kita mulai rambahan pertama. Dan untuk Kapten Jobs yang bertugas saat ini. Okay, that's the first end of the elimination round. 1/4 quarter final. As you can see, lightning in the sky. Ada kilat. Jadi kita perlu bersegera. Scorecard tak ada ke? Di atas tu tadi. Okey, keadaan dia tu habis kasut aku, dalam kasut tak ada spare, kasut getah dalam kereta, dalam beg. Okey, jadi first arrow jatuh ni. Adjust side je. Okey, jadi kita scoring jom. Okey, and yang pertama dah selesai. Tak tunggu end yang kedua ni, dia tengah membaiki target, target. Berapa end ni? So 5. Kita akan tunggu je lah. Okay, 4 target lelaki dan 4 target perempuan. Semua 8 orang. 8 orang, jadi kita tunggu panggilan untuk end nombor 2. Jom. Okay, sedikit update end keempat. Ni end keempat. Hujan dah berhenti alhamdulillah. Dah masuk solat Zuhur. Tengok sikit peserta dia. Sekejap. Solat asar, typo. Okay, jadi kita shoot je. Alhamdulillah. Tengok ni. Wow. Spider. Nampak. Ngam di tengah-tengah. Kita tunggu scorer. Okey, scorer. Pandang 8. Bukan bawah lagi. Sebentar. Ni. Terima kasih. Okey, jadi kita nak tulis skor dulu. Target A ialah 10. Target B ialah 998. 23426. This one is 28. 287 ialah 105. 189. Yang kau punya ialah 69 tambah 26 ialah 95. 95. Okay, mari kita cari. Dipulangkan semula. Terima kasih. Okay, jom kita cabut arrow. Kabus lah. 85 atau 105. 85. Angin. Angin tiup tadi. Okey, jadi kita dah habis end yang kelima ni. Okey, alhamdulillah. Ada tented je. Okey. Okey. Bagus. 10 8. Kita 10 9. Yang cakap pun tadi salah. 9. Kalau kau tak ada miss kan, kau boleh 5. 30 kali ni 120 lah. 8. Itu lebih. Markah bonus. Ada bonus ya. Nunggu ya. Skor sheet tolong. Kita tunggu score sheet je. Okey, jadi quarter final untuk Batam Archery Open. Alhamdulillah untuk kategori compound kita ada dengan Cik Hasan dengan Daniel, kemudian Kosok, kemudian 4 lagi daripada Batam Archery. Kita tunggu tu. Bagi dulu.
Berapa total? 92, 95 tambah 28. 1,300. Okey, jadi quarter final Batam Open dengan Cik Hassan. Cik Hassan kali pertama elimination round. Ya. Elimination round kali pertama, jadi okeylah. Kita matlamat kita nak dapat rakam 135. Tapi cikgu pun tak dapat 135. 133. Dia 12 123. Alright, kalau kau tak miss kena time tu. Masuk. Dah boleh pakai. Tapi kalau tak miss kalau. Lawan cerita pasal. Okey, jadi kita akan standby depan ni lawan kita. Lawan si Daniel ni. Hai. Ni masuk YouTube. Cuba cakap sesuatu kat YouTube. Cakaplah sesuatu kat YouTube. Hai. Dah. Apa dia? Apa? Hai, bye lah. Okey, bye. Okay. Jadi kita akan jumpa dengan session yang akan datang. Okay. Okay. Cikgu On buat apa kat YouTube? Tengoklah, subscribe. Dah subscribe Dah. subscribe. Thank you very much. Okay. Jadi ucapan raya belum habis. Raya belum habis. Raya belum habis. Selamat Hari Raya kepada semua orang yang melihat. Okay, bye.